Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta second yang harganya tak jatuh walaupun nampak biasa-biasa sahaja. Bahkan harganya lagi mahal daripada kereta-kereta Eropah. Untuk kereta yang disenaraikan dalam list ini pada hari ini ramai lagi yang masih menggunakannya disebabkan oleh practicality, cost biker yang rendah dan ianya sesuai untuk semua golongan. Namun 5 kereta yang disenaraikan dalam list ini bukannya seperti yang kita selalu tengok atas jalan. Contohnya seperti Toyota Vios, Pro 2 Myvi, Honda City, Pro 2 Alza dan ada segelintir lagi yang lain. Untuk kereta sebegini memang sudah terbukti harganya ataupun value-nya memang susah nak draw. Sebabnya unit pasaran terpakai pun ramai lagi yang masih ternanti-nanti. Walaupun usianya dah melebihi 10 tahun tetapi value serta harganya masih kekal lagi. Bagi kereta dalam senarai ini harganya pun begitu dan ianya ada peminatnya yang tersendiri. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat kereta apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, Toyota Sinta. Ini merupakan sebuah MPV compact 7 tempat duduk. Walaupun pada sesetengah orang rupanya agak pelik tetapi harganya tidak mudah draw. Nanti kita tengok berapa harganya. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2003 sehinggalah tahun 2022. Pengeluaran Toyota Sinta ini untuk pasaran global. Sepanjang pengeluarannya terdapat 3 generasi yang diperkenalkan. Untuk pasaran negara kita menerima generasi kedua. Toyota Sinta daripada generasi kedua ini menggunakan enjin 1.5 liter antara enjin yang sama digunakan pada Toyota Vios. Sinta ini nampak saja biasa-biasa tetapi harga secondnya agak keras. Sebab utamanya adalah Sinta bagi kombinasi yang ramai orang Malaysia cari, iaitu 7 tempat duduk, compact, praktikal dan pintu sliding. Mudah untuk keluarga keluar masuk. Manakala saiznya pula tidak sebesar MPV lain, mudah untuk dikendalikan. Walaupun umur Toyota Sinta ini sudah pun meningkat tetapi permintaan di pasaran second hand ataupun pasaran terpakai masih ada lagi. Jangan terkejut jika korang jumpa harga Toyota second di pasaran second hand bermulanya daripada harga RM40,000 sehinggalah harga RM60,000 bergantung pada kondisi. Saya percaya di tahun-tahun sebegini ramai yang cari balik Toyota Sinta ini untuk diberikan sentuhan modifikasi. Sebab itulah harga pasaran untuk Toyota Sinta ini susah drop, ditambah pula ia brand Toyota. Kedua, Toyota Altis. Toyota Altis ini merupakan sebuah kereta sedan yang orang pandang sebelah mata. Sebabnya apa? Ini kerana penampilannya nampak terlalu biasa pada sesetengah orang. Jika nak dibandingkan dengan pencabarnya, contohnya seperti Honda Civic, Mazda 3, Hyundai Elantra dan yang terbaru sekali pada hari ini adalah Proton X70. Saya boleh katakan ramai orang akan tengok kereta ini lagi berbanding Toyota Altis. Namun sebenarnya Toyota Altis ini ada peminatnya yang tersendiri dan hanya pamer-pamer sahaja yang tahu kelebihan yang dihasilkan oleh sebuah kereta daripada Toyota yang diberi nama Altis ini. Yang paling penting reputasi Toyota, enjin dan gearbox cukup tahan lasak. Ruang dalaman yang cukup selesa terutama sekali bagi penumpang sesuai sangat untuk perjalanan yang jauh ataupun kegunaan harian. Untuk Toyota Altis ini tak kisahlah daripada generasi ke berapa sekalipun ianya tetap ada demandnya yang tinggi bergantung pada tahun. Saya boleh katakan pada hari ini harga Toyota Altis ini tidak jatuh seperti kereta sedan Continental. Unit second hand orang tetap beli juga. Bukan sebab nak bergaya semata-mata tetapi nakkan sebuah keselesaan. Siapa dekat sini pengguna Toyota Altis tak kisahlah daripada generasi ke berapa sekalipun. Cuba korang komen pengalaman korang. Seterusnya, ketiga, Suzuki Swift 1.4 liter ZC32. Model daripada Suzuki ini mula diperkenalkan pada tahun 2011 sehinggalah tahun 2017. Kereta kecil daripada Suzuki ini buat orang terkejut dengan harganya pada hari ini. Bagi Suzuki Swift ini ianya ada peminatnya yang tersendiri disebabkan oleh rupanya yang terlalu sporty. Kadang-kadang ada juga yang bandingkan harganya dengan sebuah Pro 2 Myvi. Namun jika korang pentingkan prestasi, suka feel driving, body Suzuki Swift ZC32 ini antara pilihan yang paling masuk akal. Ia menggunakan enjin 1.4 liter, bagi saya sudah memadai. Jika korang perhati unit Suzuki Swift second hand pada hari ini yang mana bermulanya pada tahun 2011 sehinggalah tahun 2017
ini kebanyakannya unitnya masih elok lagi dan susah nak jumpa dengan harga yang murah. Harga Suzuki Swift 1.4 liter pada hari ini kita dah boleh dapati pada harga RM18,000 sehinggalah harga RM35,000 bergantung pada kondisi serta tahun. Saya percaya pada hari ini jarang sangat orang nak jual Suzuki Swift ini sebabnya sudah selesa pakai. Kalau jual sekalipun sebab upgrade kepada kereta yang lebih besar. Siapa dekat sini pengguna Suzuki Swift ini? Cuba korang komen dekat bawah ataupun korang pernah pakai kereta ini. Keempat, Pro Duo Nautica. Ini antara kereta yang rare di Malaysia dan ianya antara kereta yang lama dalam senarai ini. Nampak seperti SUV biasa tetapi ia merupakan antara kombinasi yang menarik dari Pro Duo. Ia berkonsepkan sebuah SUV kecil 4-wheel drive dengan enjin 1.5 liter. Ini merupakan kereta terakhir daripada Pro Duo setakat hari ini yang menggunakan sistem 4-wheel drive. Pro Duo Nautica ini mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2009. Ramai yang katakan SUV ini satu kegagalan buat Pro Duo. Pada hari ini jangan terkejut, dia punya harga bermulanya pada harga RM17,000 sehinggalah harga RM25,000 bergantung pada kondisi. Pada hari ini jika korang nak cari Pro Duo Nautica, saya boleh katakan susah nak cari unit tak cantik. Kebanyakannya one owner dan dijaga dengan baik. Kalau kita bandingkan kereta yang sama tahun dengannya, sama harganya bawah daripada RM100,000, contohnya seperti Nissan Grand Livina, Honda CR-V dan Suzuki XX4, semua model ini bermula pada tahun 2008. Tapi harga pasaran second ada yang sampai RM10,000 pun ada sekarang. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali iaitu yang kelima. Ia merupakan antara SUV compact juga. Ia adalah Mitsubishi ASX. SUV compact ini mungkin tidak sepopular Honda dan Toyota tetapi harga pasaran second handnya pada hari ini masih boleh tahan mahal lagi. Ada beberapa sebab kenapa harga Mitsubishi ASX ini pada hari ini masih stabil lagi. Antara enjin yang tahan lasak dan kurang isu gearbox berbanding pesaing-pesaingnya. Ini merupakan faktor utama harga Mitsubishi ASX ini masih stabil. Dan satu lagi, reputasi Mitsubishi agak baik daripada segi chassis. Ramai yang percaya antara kereta yang tahan lasak. Mana-mana korang hari ini yang sukakan sebuah SUV untuk handling, enjoy dengan pemanduan, ini antara keretanya. Harga Mitsubishi ASX pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya pada harga RM25,000 sehinggalah harga RM48,000 bergantung pada tahun serta kondisi. Siapa dekat sini pengguna Mitsubishi ASX ini? Cuba korang komen dekat bawah. Ok guys, so kesimpulan yang kita boleh ringkaskan dengan 5 kereta second hand yang disenaraikan dalam list ini, jika kita tengok harga kereta second hand itu mahal bukan sengaja penjual letak harga yang mahal ataupun sesuka hati, tapi ia ada permintaan untuk pasaran second walaupun tahun lama. Maknanya kereta itu senang dijaga, jimat minyak dan yang lebih penting practicality. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.